Assalamualaikum guys. Berita buruk. So, saya sudah pun kehabisan bajet. Kita hanya unpacking 4 pack sahaja. Alright, memang lagi terbaik. Okay, so kita dah dapat triple S satu. Masih lagi ada satu lagi berbaki. Okay, bismillah. So, first pack, buka dengan harapan semoga tidak menghampakan saya lah kan. Alright, first card. Okay, Ultraman gaya biasa, Ultraman Arc. Okay, Ultraman Mebius. Okay, Gold Bar. Alright, card biasa, kita boleh skip. Dan bismillah. Okay, masih lagi scene card. Okay, dah banyak kopinya. Dan Double R Ultraman Mebius level 4. Dan efeknya memang sangat bagus. Cardnya meta. So kita dah dapat satu ni. Of course lah, kita nak cari lagi remaining 3 card untuk Ultraman Mebius ini Double R. Untuk letakkan di dalam deck saya. Okay, so first pack kita dapat manis-manis. Second pack ini, apakah yang saya akan dapat? Okay, 4 kad dia letakkan bahagian depan. Okay, kad di depan ni kad biasa. Okay, itu dia Ultraman Rosso, Ultraman Arc, Blazer. Alright, singkat. Okay, singkat biasa ni. Dan kad biasa ni kita boleh skip. Okay, Ultraman Arc. Okay, nice. Dan itu dia singkat biasa. Dan okay, tak ada double R guys. Okay, kedua-dua kad ini saya dah dapat tadi. Okay, nice. Okay, so ada lagi 2 pack. Kita nantikan apakah yang dapat di dalam ini. Bismillah. So kalau korang tanya kenapa saya buka dengan begitu ganas, koyak je macam tu. Sebab kita tak naklah buang banyak masa. Sebab ada setengah kolektor tu, dia buka menggunakan pisau. Buka dengan penuh berhati-hati. So kalau korang nak buka guna pisau tu, kenalah dengan parent korang lah. Kenapa? Sebab pisau ni sangat berbahaya. Kembali lagi kepada kita punya unpacking ini. Alright, so masih lagi kad biasa, skip. Alright, so singkat untuk Ultraman Mebius. Dan itu dia guys, triple R untuk Ultraman Zero dan juga R biasalah untuk Ultraman Mebius. Dan art dia memang sangat nice. Sebab apa? Dia pakai Ultimate Aegis, iaitu Final Weapon Ultraman Zero. Memang terbaik. Efek dia pun memang sangat meletup. Fuyo, betul-betul speechless tu. Dapat pula kad meta ni, memang terus wah, rambang mata. So last pack, dengan penuh harapan semoga dapat triple SP lah. Okay, kad biasa ni kita letak di bahagian depan, 4 kad. Okay, so malangnya di bahagian depan ni dapat kad biasa. So terbuktilah hanya mendapat 1 kad AP sahaja. Okay, so Mebius, Isaac. Okay, banyak kopi ni kita dapat. So banyak-banyak ni kita nak buat apa? Okay, mestilah kita nak jual. Itu dia Ultraman Mebius Double R level 2, kad meta dan juga guild up. Okay, nice. So memang ada manis-manis lah 4 pack yang terakhir ni. Kita dapat 3 kad meta ni. So memang teruslah kita letak di dalam deck kita. Okay, so kalau korang nak tengok lagi kita punya unpacking dan juga unboxing, jangan lupa follow up channel saya. Assalamualaikum, bye bye.